ASB, tabung haji atau emas? Soalan ni mesti ramai yang fikir kan? Terutamanya kalau kita ada duit simpanan. Jadi, dalam perkongsian kali ini, jom kita bedah siasat mana satu yang paling ngam untuk anda. Okey, bayangkan sekejap. Katakanlah anda tiba-tiba ada RM100,000 dalam tangan. Banyak tu. Persoalannya sekarang, nak letak mana duit ni? Nak masuk ASB ke, tabung haji ke, atau beli emas? Untuk mudahkan cerita, kita akan fokus pada 3 pilihan yang paling popular dan yang penting rendah risiko. Kita tak nak pening-pening kepala cerita pasal saham atau kripto dulu, okey? Kita fokus pada yang asas tapi mantap ni. So, inilah dia 3 hero simpanan kita. ASB, tabung haji dan emas. Mungkin nampak macam lebih kurang sama je kan? Alah, simpan duit je lah. Tapi sebenarnya fungsi ketiga-tiga ni sangat-sangat berbeza. Jadi, isunya kat sini bukan soal mana yang terbaik secara mutlak. Tak ada jawapan macam tu. Sebaliknya, soalan yang betul ialah yang mana paling sesuai dengan matlamat anda. Dan lagi spesifik, tempoh masa matlamat tu. Ini kuncinya. Okey, jom kita pecahkan satu-satu. Kita mula dulu dengan strategi untuk matlamat jangka pendek. Maksudnya, benda yang kita nak capai dalam masa terdekat. Tengok perbandingan ni. Inilah bezanya yang paling besar dan senang je nak faham. ASB dengan tabung haji, fungsi utamanya ialah dividen dan kecairan. Maksudnya, senang nak keluar masuk duit. Emas pula, fungsinya lain. Ia untuk melindungi nilai duit kita. Nampak tak beza tu? So, bila masa nak guna ASB atau tabung haji ni? Contohnya, untuk dana kecemasan. Paling kurang kena ada 3 bulan gaji kan? Ataupun mungkin anda plan nak kahwin tahun depan. Matlamat-matlamat macam ni, yang bawah 2 tahun, memang sesuailah simpan kat sini. Sebab apa? Sebab senang nak cairkan bila perlu. Tak adalah sangkut. Okey, itu untuk jangka pendek. Habis tu, kalau matlamat kita tu lagi 5 tahun, 10 tahun akan datang. Macam mana pula? Kat sinilah strateginya jadi lain sikit. Anda perasan tak? Duit kita ni nilainya makin lama makin kurang. Ini bukan sebab apa, ini sebab inflasi. Dulu, RM50 boleh dapat penuh 1 troli barang dapur. Sekarang, dapat sikit je. Itulah musuh senyap simpanan kita. Nilai duit tu susut sikit-sikit tanpa kita sedar. Dan inilah majisnya emas. Ada satu perumpamaan yang menarik. 1 dinar emas pada zaman Nabi dulu boleh beli seekor kambing. Hari ini 1 dinar emas pun masih boleh beli seekor kambing. Nampak tak? Kuasa beli dia tu kekal. Jadi fungsi emas ni bukan untuk bagi dividen, tapi untuk kunci nilai duit kita supaya tak dimakan inflasi. Jadi, emas ni sesuai untuk matlamat apa? Fikirkan benda-benda besar. Nak pergi haji atau umrah. Kumpul deposit rumah dalam 5 tahun lagi, simpanan pendidikan anak untuk 10-15 tahun akan datang, atau mungkin untuk lindungi nilai duit KWSP bila dah pencen nanti. Semua ni matlamat jangka panjang. Di sinilah emas memainkan peranannya. Okey, teori dah faham kan? Sekarang, jom kita tengok real case study. Kita buat kira-kira sikit. Apa jadi kalau kita letak RM100,000 dalam ASB atau tabung haji berbanding dengan emas dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ni? Baiklah, garis masanya macam ni. Kita mulakan dengan modal RM100,000 pada tahun 2019. Lepas tu kita fast forward ke tahun 2024. Jom kita tengok berapa anggaran nilainya sekarang. Wow, tengok tu. Beza dia memang ketara kan? Dalam carta ni kita boleh nampak dengan jelas, untuk tempoh 5 tahun ni, dari 2019 hingga 2024, pulangan daripada emas tu jauh lebih tinggi. Kalau kita tengok simpanan di ASB atau tabung haji, dengan purata dividen tahunan sekitar 5%, selepas 5 tahun, jumlah terkumpulnya naik dalam lebih kurang 28%. So, RM100,000 jadi lebih kurang RM128,000. Not bad kan? Sekarang kita bandingkan pula dengan emas. Disebabkan harga emas naik mendadak dalam tempoh yang sama, pulangan atas kertasnya mencecah hampir 91%. Jauh beza tu. RM100,000 boleh jadi anggaran RM191,500. Okey, tapi kat sini ada satu disclaimer penting. Penting sangat ni. Ingat ya, ini cuma contoh berdasarkan data sejarah. Pulangan masa depan tak dijamin. Harga emas boleh naik, tapi ia juga ada risiko boleh turun. So, kena faham konsep ni betul-betul. Jadi, apa kesimpulannya? Dah tengok perbezaan semua ni, apa yang patut kita buat? Macam mana nak susun strategi simpanan kita sendiri supaya setiap sen tu bekerja keras untuk kita?
Nah, ini plan tindakan yang anda boleh ikut. Mudah je, ada 4 langkah. Pertama, pastikan dana kecemasan anda cukup. Letak kat mana? Langkah 2, simpan dalam ASB atau tabung haji. Lepas dah settle yang tu, barulah kita fikir pasal simpanan jangka panjang. Langkah 3, tukarkan sebahagian simpanan tu kepada emas secara konsisten. Dan yang paling best, langkah 4, anda tak perlu tunggu ada duit banyak. Mula je dengan modal kecil, RM100 sebulan pun dah boleh mula. Kuncinya mudah je sebenarnya. Jangan biarkan duit anda tidur. Duit yang tersimpan dalam akaun bank biasa tanpa buat apa-apa, sebenarnya nilainya sedang menyusut dimakan inflasi. Jadi pastikan setiap ringgit anda ada kerja yang perlu dibuat, sama ada untuk jana dividen atau untuk lindungi nilainya. Jadi saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba periksa simpanan anda sekarang. Adakah setiap ringgit anda sedang bekerja keras untuk masa depan atau ia sekadar berehat saja?